Kak, sorry ganggu. Boleh minta tolong tak? Saya duit tak ada sangat tapi nak apa-apa makan boleh ke? Nak makan apa? Tak jual apa je kak? Ayam goreng, goreng pisang. Ayam je tak kak? Satu je pun jadi lah. Satu ketul je. Satu ketul je. Sebab tak nak susah kan? Adik pilih nak yang mana? Ambil 3. Ambil 3. Betul tak kak? Akak berniaga sini dah lama ke? Dah lama. Ni baru start balik. Sebab tak berapa sihat. Kadang-kadang ada juga ambil order dekat rumah. Akak berniaga seorang-seorang maksudnya? Seorang-seorang. Kiranya akak buka pukul berapa? Tak tentu. Sini berniaga semua okey ke? Kurang. Nama akak apa? Tak panggil Kak Ani je. Saya dah haus kak. Sorry kak susah kan? Tak apa. Satu je berapa sebenarnya? 2, 3, RM5. Tak apa. Oh tak apa. Tak sedekah. Terima kasih kak. Tapi kenapa akak tolong saya sebab ya akak pun tak kenal saya pun bukan dari sini. Tapi akak mesti tolong. Tak apa. Tak ada biasa. Aku Oh. cakap nak makan. Dia nak rasa. Aku cakap, alah kakak satu tu tak kaya lah. Oh faham. Makan je. Tak ada masalah. Kini akak jadi tutup kedai kau? Dah sampai habis lah. Kadang pada pengunjung, 3.30, slow-slow. Sebab akak angkut pakai kereta sorong ke belakang. Kita sorong, kita. Oh, akak bawa seorang? Kita susah kan, nak angkat seorang-seorang semua. Tak nak terpaksa lah. Cuma sekarang ni, tongkes tak larang nak angkat. Oh, kalau Pakai belakang. suruh kau nak angkat tu macam mana? Biar je kat situ. Oh, saya boleh, Akak tolak je pergi balik 2 kali. saya boleh angkat kak? Saya boleh tolong angkat. Tak apa. Tapi akak percaya pada rezeki macam kalau kita tolong orang and then kita akan dibalas balik. Saya pun hari ni ada nak kongsikan rezeki sikit dengan akak lah. Ni kak, yang ni dah ada orang infak. Yang ni saya terus sampaikan. Total 250. Nak kak? Tak kak? Ni minta kak. Nak kak? Sebab akak sudi tolong saya, ni so ni rezeki akak lah. Akak boleh lah guna untuk perbelanjaan. Dia dimudahkan urusan yang mana yang bagi ni. Aku pun tak pandai nak bercakap ni. Tak apa kak, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kiranya akak memang kalau ada orang tak datang yang tak ada duit pun akak selalu tolong lah maksudnya. Kadang-kadang kalau petang tu kalau apa ni akak lebih suka. Ada setengah orang kata simpan. Biasanya ke akak jual balik ke lauk ke apa kan. Akak cakap akak lebih suka bagi. Akak rasa tenang. Kadang-kadang kalau macam adik akak ada ke apa, akak kirim kat dia orang bagi kat tapis. Akak selalu sedekah. Akak jadi tenang tau. Bila benda tu kita bagi sedekah dekat orang kan. Betul. Bila kita sedekah, Allah balas balik lah. Betul. Okey tak apa kak, terima kasih Terima kasih. Terima kasih juga. Okey kak, semua rezeki. Amin. Okey kak, Terima kasih juga. bye.